Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rakan-rakan media dan semua wakil-wakil NGO. Pasal sebenarnya datang ramai lagi, tapi yang ada ni wakil-wakil aja. Jadi kita baru habis mesyuarat sejak tadi dan kita ada beberapa keputusan yang mana kita akan explain kejap lagi, minta tuan lawyer kita dan juga brother Zamri untuk kita jelaskan apa keputusan ataupun apa decision yang kita akan lakukan demi menentukan keharmonian. Itu saya rasa nombor satu yang paling penting adalah kita perlu harmoni. Itu perlu diketahui oleh semua pihak. Pasal saya tak mahu benda ini seolah-olah dijadikan satu macam ancaman kepada siapa-siapa. Tak ada. Tak ada. Kita ke arah menguatkuasakan undang-undang, ya, dan melaksanakan apa yang terbaik demi menentukan negara kita dapat diteruskan dengan keadaan hormat menghormati dan dalam keadaan yang terbaik. Jadi untuk tidak melewatkan masa, ya, saya minta saudara kita you nak mulakan sesuatu dan untuk kita teruskan usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua media yang hadir. Saya just nak maklumkan satu perkara, insya-Allah hasil perbincangan dengan pihak keselamatan dan sebagainya. Bagi menghormati perayaan dan sensitiviti agama lain, saya minta agar sidang media ini hanya dihebahkan selepas daripada Taipusam. Okey, ingin saya jelaskan di sini bahawa perjuangan ini adalah gerakan rakyat. Tanpa mengira latar belakang kaum bangsa, kami ada 121 NGO mewakili suara rakyat. Kerana sekarang ni rakyat dia sedang marah, dia kecewa, tak puas hati kerana tanah milik rakyat ini diceroboh, dirompak oleh sekumpulan penjenayah yang merompak tanah atas nama tempat beragama. Ini isu yang kita nak ketengahkan di sini. Dan saya juga nak maklumkan kepada semua, saya juga turut dipanggil oleh pihak berkuasa untuk memberi keterangan. InsyaAllah di masa terdekat ini saya akan pergi dan hadir untuk memberi keterangan tanpa melengah-lengahkan, insyaAllah. Dan seterusnya tentang PC saya serahkan kepada peguam kita, Haji Hanif Katri, untuk bacakan press release, insyaAllah. Baik, terima kasih saudara Zamri Binod bersama dengan tuan rumah kita Tok Ki dan kehadiran sebanyak lebih kurang 120 ke atas NGO yang telah hadir pada perjumpaan yang pertama yang diadakan sebentar tadi dan yang difahamkan akan diteruskan lagi pada debat petang ini di atas kesuntukan masa. Berikut adalah secara ringkas kenyataan yang ingin dikeluarkan, yang akan dikeluarkan sebentar lagi bagi pihak perjuangan yang dikelolakan dan diadakan ini. Pertama sekali, kenyataan ini adalah berkaitan dengan isu rumah anutan haram dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan pencerobohan tanah. Angkatan Skuad Mubalik Malaysia ASMM bersama gabungan 121 badan-badan bukan kerajaan yang akan bertambah dari masa ke semasa ingin menegaskan pendirian bahawa isu kewujudan rumah anutan yang dibina secara haram serta tanpa kebenaran undang-undang mesti ditangani secara tegas, adil dan berlandaskan peruntukan undang-undang sedia ada tanpa berlindung secara salah di sebalik alasan sensitiviti. 2. Prinsip undang-undang adalah jelas. Penceroboh adalah penjenayah. Pencerobohan ke atas tanah persendirian adalah kesalahan di bawah Seksyen 441 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 447 Kanun Keseksaan yang dikenali sebagai Akta 574 yang jika sabit membawa kepada hukuman penjara dan denda. Pencerobohan ke atas tanah awam pula merupakan kesalahan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara
yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun. Undang-undang ini sepatutnya dikuatkuasakan ke atas mana-mana sahaja penceroboh tanpa mengira agama atau kaum. Namun realitinya, tindakan penguatkuasaan masih teramat longgar dan tidak mengikut peruntukan-peruntukan berkenaan. 3. Amat mendukacitakan apabila kita melihat tindakan tidak diambil ke atas penceroboh. Sungguh pun banyak laporan polis telah dibuat. Sebaliknya, para aktivis yang membongkar kejadian pencerobohan tanah itu pula yang diambil tindakan, diintimidasi melalui rampasan telefon serta ada yang ditahan. Lebih mendukacitakan lagi apabila para penceroboh diberikan atau ditawarkan tanah gantian dan pampasan. Walhal sepatutnya pencerobohlah yang wajar membayar ganti rugi dan pampasan kepada tuan tanah, sama ada yang peribadi atau awam, bagi memampaskan sepanjang tempoh pencerobohan. 4. Setiap pembinaan struktur tanpa mengira tujuan atau agama wajib mematuhi beberapa keperluan asas. Pertama, kesahihan pendudukan di tanah tersebut. Kedua, kebenaran daripada pihak berkuasa yang berkaitan. Ketiga, kelulusan pelan struktur bangunan. Dan keempat, sijil pendudukan yang sah dan diluluskan. Kegagalan mematuhi keperluan ini sepatutnya menjadikan pembinaan tersebut tidak sah, dan dengan yang demikian itu haram. Alasan sensitiviti tidak boleh digunakan untuk mengelak pelaksanaan undang-undang, kerana undang-undang itu sendiri diwujudkan bagi menguruskan isu-isu sensitif secara tertib dan berperlembagaan serta mematuhi kedaulatan undang-undang. Tetapi sekiranya undang-undang dibelakangkan atas alasan kononnya membabitkan isu sensitif, maka rakyat akan hilang kepercayaan kepada prinsip kedaulatan undang-undang dan integriti penguatkuasaan akan hancur, punah, ranah. 5. Kerajaan dan mana-mana pihak tidak sewajarnya mengalih isu dengan mempersoalkan kononnya istilah kuil haram atau rumah anutan haram pula yang hendak dilarang, atas alasan kononnya melukakan hati penganut Hindu. Istilah haram adalah istilah yang tepat dalam erti kata bagi merujuk kepada mana-mana rumah anutan yang didirikan secara tidak sah. Justru itu, penggunaan istilah rumah anutan haram atau kuil haram dalam merujuk kepada struktur rumah yang dibina tanpa kebenaran adalah tepat dari sudut bahasa perundangan dan tidak sewajarnya dijadikan polemik atau isu yang menggadaikan ketegasan undang-undang.